kita dekat Penang lagi sampai dan kita nak pergi makan. Ya kan, si gandak kami. Oh, cakap sikit. Sampai dah Malaysia, kita tengah berjalan-jalan. Okay, ni kami beli kucing. Ini ada kat local meat pula. Fish magnet yang kat Noska. Ni ada blind box Isha beli yang tak berbaloi. Dapat airbag, notebook, stiker dengan wallet. Lepas tu ada tape. Lepas tu ada pemadam kapibara. Smart I tak tahu lah vlog ni jadi ke tak. Tak tahu 5 minit. Okay, sekarang kita nak pergi dekat Granny Drive. Kita nak makan malam. Apa dia duk ikut ni? Tadi I rasa tak nak record sangat. Sebab first sebab panas. Second sebab kita bertukar-tukar tempat. So saya kot nak record. Guys, kita dah sampai Granny Drive. I tunjuk siapa nak masuk tu. Sebab pada entrance sebelah kanan tu belah halal. Okay guys, kalau nak masuk dia, korang parking dekat sini. Taklah parking, drop kat sini. Landas. Kita terus dia ke sana. Guys, selamat pagi. Hari ni kita nak pergi makan dekat makan pagi. Jalan je guys daripada Amal ni. Sumpah ada ni tudung barang gila. Ni adalah tudung yang antara yang terkemas lah sebab dekat belakang je. Tapi dekat ni dia ngafem. Okay guys, kita dah nak masuk. Ni menu dia guys. Korang akan dapat waktu korang duduk berkatok. So nanti korang pilih lah. Yang 3 yang besar lah. Kalau ada nama dia semua 3. Guys, kita dah sampai kan? Sampai kita dah masuk. Sekarang kita kena
selesai tapi ada lagi 2. Nasi lemak dan nasi lemak dan roti bakar. Okey, dah sampai. Ini batik Melayu guys. Cepat doa Aisyah kalau orang Melayu cepat. Saya. Okay, hari ni I akan committed untuk vlog class. Kita nak pergi foto pause macam foto booth semalam juga. Tapi lain sikit. Walking. Kita masuk ke